Guys, morning. Hari ni 28 Jun 2026. Pagi ni kita pergi hantar itik dekat Kota Warisan dulu. Lepas tu kita kayuh lala 1-2 job, tengok macam mana. Kalau rate cantik kita jalan jauh sikit. Macam tu kan. Kita kena isi minyak dulu dan nak habis dah. Ni first time saya nak guna budi diesel ni. Dia kan kahwin dengan Ron juga kan. So kita dah isi petrol, kereta, motor semua. Tinggallah 141 liter baki. Kalau ikutkan 4x4 semua tangki 75-80 liter. So kalau budi ni boleh isi dalam 2 tangki lebih sikit je. Boleh kata 4 hari habis dah. 4 hari habis dah. So hari ni isi. Lepas tu hari Selasa saya ada trip pergi Kuala Kangsar hantar motor. So habis lah. Hari Selasa habis lah 141 liter ni. Alright, tapi apa pun orang kata apa? Syukurlah dapat budi ni kan, 200 liter ni. Jimatlah sikit. Kalau tak kita kena isi 300. Sebelum tu 500 masa minyak RM5 lebih kan. So ni dah murah sikit lah. Minyak pun dah turun sebenarnya, dah RM4 liter untuk diesel. RM4.07. So pun masih dalam 300 juga. Kita dah sampai dah. So kita isi lah. Kita isi tangki penuh lah. Alright. So ni bukan pakai telefon saya pakai kamera tau. Kadang nanti orang cakap mana boleh pakai telefon. Kita pakai kita punya Asian Cam. So saya ingat almost 300 lah kalau penuh. Mungkin 28, 29 macam tu lah. Sebab minyak dah turun kan. Tapi kalau ikut subsidi kita bayar 150 macam gitu. Jimat setengah lah. Kalau itu hari lagi sakit RM500 satu tangki. Lepas tu turun. Hari ni patutnya dalam 300 lah atau 29 macam tu. Okey. Dah bunyi Kita sumbat sikit lagi. 68 liter lah. RM278. Alright. 147, PTC 278. Subsidi RM131. Kalau tak ada budi ni saya bayar RM278. Masa minyak RM5 lebih tu, sekali isi 500 kan. Sebulan minyak kereta saja diesel RM5-6,000. Sekarang ni rasa kalau budi ni pun tak sampai seminggu. Tapi jimat lah at least 131 kalau kita isi 3 tangki 213, 26, 39. Jimat RM390 lah. Senang cakap yang tu. Untuk satu kali tangki lagi. Itu je lah. Okay. Sampai Kota Warisan So siapa nak makan bebek, dia belum buka lagi lah. Kalau nak makan boleh datang dekat Kota Warisan ataupun Ceras. Right. So cawangan ketiga nanti dekat TTDI. Sekarang pukul 1.30. Alright. So kita nak pergi ambil durian jap. Lepas tu nak pergi hantar dekat kedai durian. Alright. Durian daripada Muar, kita tunggu lori dekat tepi highway. Tak ada licin ya. Kalau atas bawa kereta kiri kanan. Ini 200.5. Getah saja. Tak ada lah. You jual buah, tanya saya macam mana. Satu lagi belakang. Okay. Lulian. Nah, lulian. That's it. Sudah bayar. Limau. Yalah, tapi Seremban mah. Ya, kampung jual mahal, tak ada orang beli ya. Bakul ada? Belum. Ada sikit. Guys, next job RM50 favorite driver lah. Basikal elektrik.
Dekat rumah ada orang tolong angkat tak? Ada. Boleh angkat? Boleh angkat sama saya Saya risau tak ada orang angkat. Okey. Okey. 50 saja. Pagi buta enjin ku hidup, api panas teman hidup.